Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Sama-sama ikut saya sebutkan lafaz kalimah ini, alhamdulillah. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi. Alhamdulillah. Alhamdulillah ala bi ni'matil Islam wa bi ni'matil iman wa bi ni'matil hidayah. Subhanaka la ilma lana. Maha suci Engkau wahai Allah, tidak ada apa yang kami ketahui illa ma 'allamtana, melainkan segalanya apa yang Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepada kita semua. Innaka antal alimul hakim. Sesungguhnya Allah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Sama-sama kita istighfar 3 kali, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah bersihkan hati. Bila Allah bersihkan hati, al-ilmu nur. Ilmu itu cahaya. Jadi cahaya boleh menembusi masuk ke dalam hati yang bersih. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Nastaghfirullahalazim. Nastaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa natubu ilaih. Selawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga kita tergolong di kalangan umat Nabi Muhammad yang memperoleh syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam di padang mahsyar kelak. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bismillah, masyaallah, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi. Tak sarapan lagi ya? Memang sahlah tu tak sarapan lagi tu ya. Boleh tak sekali lagi dengan suara yang bukan sekadar semangat, tapi saya nak 2 mangat. Bukan saja. Okey, sekali lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, baru dengar 1000 orang. Okay, subhanallah. Apa khabar, semua sihat? Okey ke KO? Beres? Beres apa? Okey, alhamdulillah. Pertamanya yang saya hormati Puan Suzila selaku pengacara majlis, juga merangkap Ketua Biro Muslimat Surau Al-Ihsaniyah. Betul ya? Petaling Jaya. Dan seluruh ahli jawatan kuasa Surau Al-Ihsaniyah Petaling Jaya yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam menjayakan kuliah duha pada hari ini, dan seluruh muslimat-muslimat, akhwat-akhwat, ibu-ibu, kakak-kakak, barisan pendidik, para muallimah, tuan-puan, datuk-datuk, datin-datin, puan Sri yang ada, dan seluruh pencinta Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam alaihi. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Bersyukur kita pada hari ini, pada pagi yang indah ini. Kerana ibu-ibu, sahabat-sahabat, ketahuilah Allah yang pilih kalian untuk hadir ke dalam majlis ilmu pada hari ini. Nabi SAW pernah bersabda dalam sebuah hadis, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Dengar baik-baik maksudnya. Barang siapa yang Allah nakkan kebaikan dalam hidupnya, Allah akan berikan kepahaman agama. Jadi, yang hadir ni, Masya Allah, tabarakallah, ketahuilah Allah pilih untuk nakkan kebaikan dalam kehidupan kalian. Nabi SAW sebutkan dalam sebuah hadis, apabila lalu di taman-taman syurga, farta'u, maka singgahlah. Apa itu taman-taman syurga? Ma min riyadil jannah, huwa min hilaqul dzikri.
itulah dia majlis ilmu. Kerana Nabi sebutkan para malaikat melebarkan sayapnya, tanda redha akan penuntut-penuntut ilmu yang hadir. Jadi mulai hari ini yang saya difahamkan, baru pertama kali buat kuliah duha, maka adalah sebaiknya dan kalau boleh diteruskan. Diteruskan menjadi program bulanan maupun mingguan dan sebagainya. Ya, subhanallah, kerana ketahuilah kita sebagai hamba Allah, khususnya sebagai seorang wanita yang Allah ciptakan, wanita ni sangat kaya dengan emosi. Setuju tak? Setuju kan? Maka subhanallah, ketahuilah kalau kita ni sebagai wanita yang kaya dengan emosi, tidak disibukkan dengan ilmu, tidak disibukkan dengan kefahaman ilmu agama, maka ketahuilah kita akan disibukkan melayan. Kita akan menggila melayan emosi-emosi kita. Setuju? Jadi, sibukkan dengan menuntut ilmu. Baik, subhanallah, hari ini saya nak kongsikan satu topik yang alhamdulillah, saya kira topik ini antara topik yang cukup besar dan penting. Yang sangat dan sentiasa bersangkut baut, berkait rapat dalam kita nak melayari kehidupan kita sehari-hari. Setuju? Dah tahu ke topik hari ni? Tahu tak topik kita nak bincang hari ni topik apa? Masya Allah. Kan? Topik yang kita nak bincang pada hari ini adalah namanya ada apa dengan sabar. Sabar. Sampai bila nak sabar? Biasa dengar tak? Kadang-kadang dia kata, Ustazah saya dah lama sabar. Sambil dia sensing lengan. Saya dah lama sabar. Tu sabar ke ibu-ibu? Macam mana? Cuba komen. Sabar ke? Tu sabar ke? Masya Allah, tabarakallah. Muslimat dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum kita nak fahamkan topik ini, saya nak bawa kepada satu pemahaman. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan, apakah itu ujian? Kenapa aku diuji? Pernah tertanya kan? Kenapa aku yang diuji? Kenapa bukan dia? Kenapa bukan adik-beradikku? Kenapa bukan jiranku? Kenapa bukan kawan-kawan aku? Kenapa aku yang diuji, wahai Allah? Nak tahu tak? Lebih selesa nada begini ke atau rapat lagi? Yang tadi? Oh, rapat lagi Ke mic yang tadi okey? Mic yang tadi okey? Ke yang ni? Kita cuba. Dua-dua lah. Oh, sebab tu letak sini. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Nak buka. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, ni better Saya nak bawa kepada pemahaman ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Lebih better Okay? Berkaitan dengan apa itu ujian. Ketahuilah hari ini saya nak bagi tahu satu fakta yang perlu kita semua tahu, bahawasanya ketahuilah bahawasanya dunia ini, alam dunia ini merupakan alam ujian. Ambil bagi. Dunia ni memang merupakan pentas ujian. Adakah Allah menciptakan kita untuk menguji kita, Ustazah? Jawapannya ya. Ambil bagi. Allah sebutkan dalam Al-Quran. Kita baca Al-Quran. Allah sebut dalam surah Al-Mulk yang kita baca pada setiap malam. Allah sebut ayat yang kedua. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. Kata Allah Subhanahu Wa Taala yang menciptakan mati dan hidup kamu untuk menguji kamu. Maknanya apa? Memang Allah ciptakan hidup dan mati
adanya hidup dan mati untuk menguji kamu dan menzahirkan siapakah di antara kamu yang baik amalan. Jadi memang Allah kata memang Allah akan uji kita. Sebab memang dunia ni alam ujian. Maka bila kita dah mindset begitu, kita dah programkan fikiran kita bahawasanya memang dunia ini adalah alam ujian, maka kita akan mencari cara bagaimana untuk mengatasi ujian. Kita akan mencari cara sudut pandang kita terhadap ujian. Itu semua akan didapati apabila kita ini membaca Al-Quran dan mengikuti jalan Nabi SAW. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, tolong catat surah Al-Baqarah ayat 155. Bila saya sebut catat ni maksudnya apa? Balik ni, tengok balik. Benar ke? Baca balik. Hayati, tadabburi, dalami, fahami makna. Kata Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ. Di saat kita tertanya, ya Allah, kenapa aku yang diuji? Maka Allah jawab, sungguh aku memang akan uji kamu, kata Allah. Dengan sedikit ketakutan, minal khawf wal ju', dengan sedikit kelaparan. Pernah tak kita dalam hidup ni kita rasa takut? Pernah. Takut apa? Takut hantu? Macam-macam lah takut ya. Takut mati ya. Kan? Sekarang dalam majlis ilmu kata takut mati lah kan. Bila di luar majlis ilmu lain pula takutnya. Takut miskin. Betul tak? Kucing pun nak sertai majlis ilmu ya. Subhanallah ya. Subhanallah. Walju' dengan kelaparan. Pernah tak rasa diuji dengan kelaparan? Pernah. Perit. Itulah ujian. Wa naqsim minal amwal. Kekurangan harta. Kata Allah. Memang aku akan uji. Ada fasa-fasa kamu akan merasai kekurangan harta. Berlaku tak? Berlaku. Wal anfusi wath thamarat. Kekurangan jiwa. Kekurangan buah-buahan. Dan kata Allah Subhanahu wa taala, Allah kata kekurangan hasil tanam-tanaman. Dari maksudnya apa? Kekurangan hasil daripada apa yang kita pernah usahakan. Berusaha ni, penatlah kita usaha akhirnya tidak seperti yang kita harapkan. Berlaku tak? Berlaku. Tapi Allah menyatakan kenyataan Allah akan uji ni, Allah biarkan begitu saja ke? Tidak. Cantiknya Allah sambung dalam ayat ini apa kata Allah Subhanahu wa taala. Allah pujuk kita ibu-ibu, sahabat-sahabat. Allah kata wabasyiris sabirin. Berilah khabar gembira bagi orang-orang yang apabila diuji dengan ujian-ujian tadi, berilah khabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Masya-Allah, tabarakallah. Jadi dari sini kita memahami ujian-ujian yang datang dalam hidup kita, apa jalan yang Allah suruh kita pilih? Apa dia? Tak ada lain, Allah mengajarkan kepada kita untuk kita ini tetap pada jalan sabar. Kerana apa? Ni kita nak belajar ni. Kerana apa kena pilih jalan sabar? Ada apa dengan sabar? Hari ni kita nak belajar. Dah bersedia? Dah lama bersedia Ustazah. Alhamdulillah. Okay? Baik. Subhanallah. Muslimat-muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita akan memahami bila mana Allah Subhanahu wa ta'ala, kita baca Al-Quran berkaitan dengan bab-bab sabar, ganjaran-ganjaran sabar. Kita akan memahami satu tahap, satu pemahaman. Kita akan melihat kemanisan di sebalik ujian. Maniskah ujian tu? Maniskah ujian? Di mana manisnya? Dan macam tajuk semanis kurma. Kan? Subhanallah. Orang yang cakap tentang sabar, tentang ujian,
pakar motivasi, speaker, para asatizah, cakap tentang ujian, cakap tentang sabar. Mereka-mereka ni tak diuji kah? Rumah tangga mereka tidak bergolak kah? Betul tak? Okey ke? Hidup pula mic ni ya. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Better? Lebih baik? Lebih baik insyaAllah ya. Okey ke? Mana? Bismillah. Macam sama je. Macam sama semula. Tadi macam kuat sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, okay, better. Boleh kena gerak-gerak sikit ke nak? Takut saya nak pegang. Ni ujian, takut. Okay, baik, subhanallah, muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kan kadang-kadang ada orang kata, Ustazah bolehlah cakap, Ustazah tak rasa apa yang saya rasa. Kata gitu. Bolehlah cakap, awak tak rasa apa yang saya rasa. Betul ke? Jangan kata gitu. Sebab Allah dah bagi rasalah boleh cakap seyakin ini. Sebab Allah dah bagi rasalah boleh cakap seberani ini. Dan sampai ke satu tahap ya, subhanallah, ibu-ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jangan kira, tengok ustazah muda lagi. Mungkin ustazah tak alami apa yang saya alami. Tidak, jangan kata gitu. Takdir, kehidupan manusia berbeza-beza, setuju? Jangan kita pukul rata apa yang kita lalui pada usia muda, keseronokan yang kita lalui, kemewahan yang kita lalui pada usia muda sama seperti mana orang lain lalui. Sampai ke satu tahap kan ibu-ibu, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya boleh kata bila mana Allah dah bagi rasa sampai satu tahap yang bagi rasa yang terduduk seduduk-duduknya, terjelupuk kita di tahap yang serendah-rendahnya. Bila? Tak usah saya cerita lanjutlah. Saya tak berhajat untuk menceritakan apakah ujian yang pernah saya lalui yang sampai ke satu tahap dalam fasa yang boleh kita kata titik serendah-rendah, titik yang kehilangan segala-galanya. Namun di sana apa yang saya nak khabarkan ini satu tahap yang sampai bila mana Allah bagi faham. Allah yang bagi faham. Allah bagi faham tentang makna ujian, tentang ganjaran sabar sampai satu tahap kan kita boleh katakan bila mana Allah uji itu, dengan ujian-ujian itu kita boleh melafazkan Alhamdulillah. Senang ke? Allah uji ni. Ada orang sakitkan kita, ada orang fitnah kita, ada orang adu domba bawa cerita tentang kita. Kita diuji dengan kehilangan, kita diuji dengan orang zalimi kita, orang aniaya kita. Sampai satu tahap kita boleh lafazkan Alhamdulillah. Mudah ke ibu-ibu? Mudah ke sahabat-sahabat? Masya Allah, tabarakallah. Itu nak lalu tu, dia kena pergi satu lagi maqam. Dia kena pergi satu lagi maqam, namanya maqam redha. Ni baru kita nak belajar maqam sabar ni. Pun terhincut-hincut lagi ni. Teruji-uji ni. Ni satu lagi maqam yang kalau sampai Allah dah bagi kefahaman, maqam redha. Apa makna redha? Puas hati dengan Allah. Puas hati dengan segala ketentuan takdir yang Allah telah tetapkan dalam hidup kita. Tak ada rasa kecewa, tak ada rasa sedih, tak ada rasa sakit hati. Terima. Rasa sama je. Rasa sama je. Sedih ke, Allah bagi sedih ke, Allah bagi seronok ke, Allah bagi happy ke, rasa sama. Nak sama, ustazah, apa yang sama tu? Perkataan je dah berbeza. Seronok, sedih, beza dah. Beza ejaan ni. Apa yang sama? Yang sama adalah kesedihan, keseronokan, kebahagiaan. Itu semua datang daripada Allah. Betul tak sahabat-sahabat? Masya Allah, tabarakallah. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi sebutkan, apa makna sabar, kata Nabi.
Apa definisi sabar yang sebenar-benarnya? Kata Nabi SAW, sabar itu adalah pada hentakan yang pertama. Apa maksudnya? Sabar pada hentakan yang pertama. Apa maksudnya? Sabar pada hentakan yang pertama ni maksudnya ketika mana kita diuji itu, apa reaksi, respon kita pada kali pertama kita sedang diuji tersebut. Biasanya manusia apa? Dah maki, dah pinggan mangkuk dah terbang semua kan? Apa lagi? Dah marah-marah, dah jerit-jerit. Lepas tu baru dia kata, saya dah lama sabar Ustazah. Itu bukan sabar. Betul dah? Saya dah lama sabar kata. Subhanallah, sahabat-sahabat, tahu tak? Kata Nabi, kalau hadis panjang tu berkaitan dengan sejatinya sabar itu pada hentakan pertama, hadis tu panjang sebenarnya. Suatu ketika Nabi berjalan, sahabat-sahabat, melewati seseorang wanita yang sedang menangis di sebuah perkuburan. Nangis wanita tu, nangis. Ujian kehilangan. Lalu Nabi SAW bersabda, bertakwalah kamu kepada Allah dan bersabarlah. Ittaqullah wasbiru, dan bersabarlah. Kemudian wanita itu berkata, jauhkan diri kamu daripada aku. Sebab engkau tak tahu, engkau tak rasa apa yang aku rasa. Engkau tak kena musibah sebagaimana musibah yang menimpa diri aku. Dan engkau tidak mengetahui musibah apa yang aku rasa. Seolah-olah begitulah. Biasa tak dengar ayat ni? Kau tak rasa apa yang aku rasa. Bolehlah kau suruh aku sabar, sabar. Boleh ke kita kata gitu? Sahabat-sahabat, jangan. Ya. Walaupun orang tu tak rasa ujian seperti mana yang kita rasa, tapi itu bukan alasan untuk kita tidak memilih jalan kebenaran. Itu bukan alasan untuk kita tidak kembali kepada apa yang diajarkan Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Dan ini yang saya nak bawa. Kembalilah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Carilah Allah. Kembalilah kepada ajaran agama Islam yang sebenar. Apa yang Al-Quran ajarkan bila mana kita diuji. Apa yang Nabi ajarkan apabila kita diuji. Nabi ajarkan, cuma kita je jahil. Kita je tak tahu. Kita je barangkali mungkin baca Al-Quran sahih husnuzan, tapi tak faham. Lalu bagaimana? Walaupun begitu, mungkin kita kurang kefahaman berkaitan dengan bagaimana yang Nabi ajarkan untuk kamu memilih jalan sabar. Apakah caranya? Dan apakah ganjaran-ganjaran apabila kamu memilih jalan sabar? Lalu sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, lalu diberitahukan pada wanita itu bahawasanya yang diajak bicara tadi adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu wanita itu pun bila tahu rupa-rupanya Nabi yang cakap tu, sebab dia terlalu khusyuk dengan tangisannya, terlalu melayan dengan emosinya, sampai tak sedar suara yang sedang menasihatinya. Lalu bila dia tahu Nabi yang sedang nasihatkan itu, maka wanita tersebut itu pun pergilah ke rumah Nabi SAW, ya, mendatangi rumah Nabi hingga di muka pintu di hadapan rumah Nabi. Subhanallah, sahabat-sahabat, wanita itu lalu berkata, saya tadi tidak mengenalimu. Maafkan saya ya Rasulullah kerana saya tak tahu itu kamu. Lalu apa kata Nabi SAW? Baru Nabi kata, sesungguhnya kesabaran itu hanyalah saat pertama kali musibah itu terjadi. Sejatinya sabar itu pada hentakan yang pertama. Jadi cuba kita muhasabah diri kita, tepuk dada, tanya iman. Bila Allah uji kita, apa respon kita? Kalau respon kita masih lagi dengan mempertikaikan takdir Allah, respon kita masih lagi dengan perkara-perkara yang bertentangan dengan syariat Allah, maka marilah sama-sama saya nak mengajak ibu-ibu, sahabat-sahabat, hari ini kita belajar macam mana untuk kita nak perbaiki diri, khususnya apabila kita ini diuji, dan bagaimana untuk kita ini memilih jalan sabar.
Muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sabar ni kena tahu dia ada 3 jenis. Dengar baik-baik. Sabar ni dia ada 3 jenis. Sabar dalam agama Islam ni dia ada 3. Yang pertama, sabar dalam berterusan melaksanakan perintah Allah. Ingat mudah ke? Nak istiqamah, nak sentiasa buat apa yang Allah suruh, tinggalkan apa yang Allah larang. Mudah ke tak? Mudah. Kalau tak ada sabar, agak-agak boleh tak buat? Kalau tak ada sabar, agak-agak nak bangkit daripada katil untuk mendirikan solat. Kalau tak ada sabar, nak ada ketika mana sibuk dengan urusan dunia, dengan urusan kerja, tetap juga menunaikan solat. Sebabkan sabarlah, kita dapat berterusan taat perintah Allah. Jadi sabar yang pertama adalah sabar dalam berterusan melaksanakan perintah Allah. Yang kedua apa dia? Sabar dalam meninggalkan larangan Allah. Ini bentuk sabar yang kedua. Allah larang untuk kita ini mengata pasal orang, mengumpat tentang orang, adu domba, fitnah. Ni sekarang ni zaman teknologi serba-serbi canggih, segala maklumat di hujung jari. Kata-kata kita ni dia bukan daripada lidah je, dia bukan daripada mulut je, daripada jari ni sekarang. Zaman la ni ibu-ibu sahabat-sahabat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Betul tak? Ni dengan jari kita ni, subhanallah. Ya. Jadi sebab itulah sabar yang kedua adalah sabar meninggalkan larangan Allah. Kalau tak kuat iman, habis. Kalau tak pandai nak kawal hawa nafsu, memang kita akan cakap apa saja ikut suka hati kita. Betul tak? Jadi subhanallah, sabar yang kedua adalah sabar meninggalkan larangan Allah. Yang kita nak belajar sama-sama. Dan yang ketiga, tolong catat, tolong komen di ruangan komen bagi yang sedang mendengar secara online, adalah sabar apabila ditimpa musibah. Sabar apabila diuji oleh Allah. Itulah dia sabar yang ketiga. Antara tiga-tiga ni kan, sahabat-sahabat, saya nak tanyalah ya. Mana yang paling susah sekali? Mana yang paling payah sekali nak sabar? Cuba jawab. Siapa jawab? Ada yang jawab yang ketiga. Ada lagi? Ada tak jawapan selain daripada itu? Semua setuju Semua sepakat? Tiga-tiga tu susah Masya Allah, tabarakallah. Kalau saya kata apa? Yang paling payah, yang paling susah adalah had yang pertama. Kenapa? Sebab kedua-dua sabar tu, yang sabar kedua dan sabar ketiga, sabar meninggalkan larangan Allah, sabar ditimpa ujian, kedua-dua tu takkan kita dapat lakukan jika kita tak dapat bersabar dengan yang pertama tu. Setuju tak? Kedua-dua tu takkan kita dapat lakukan kalau kita belum pas lagi sabar yang pertama. Maksudnya apa? Sabar dalam sentiasa beristiqamah melaksanakan perintah Allah. Bila kita laksanakan perintah Allah, buat segala apa yang Allah suruh, jadi insya-Allah dalam keadaan ujian pun kita akan pilih jalan yang Allah suruh kita pilih. Jadi sebab tu saya kata yang paling payah adalah nombor satu. Kalau lepas yang nombor satu ni, insya-Allah nombor 2, nombor 3 ni dia akan lebih mudah sebenarnya. Yang paling mudah hak mana? Yang mana yang paling mudah? Yang paling mudah nombor 3 lah. Sebab apa? Sebab tak ada pilihan. Tak ada pilihan. Bila dia uji memang kena pilih jalan sabar. Betul tak? Tak ada pilihan lain. Jadi kena hadap juga. Kena face juga. Betul tak? Subhanallah. Muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah ajar tak kita sebagai hamba, bila mana kita diuji ni,
Macam mana cara kita nak minta tolong dengan Allah? Allah ajar tak? Yalah, bila kita sabar ni, kita nak minta tolong dengan siapa? Yang sebaik-baiknya adalah kebergantungan kita seharusnya bila mana kita diuji, kebergantungan kita kepada Allah lebih meningkat. Sebab makhluk tak ada kuasa. Makhluk mengecewakan kita asbab kekurangannya. Setuju? Jadi ketika itu bila mana Allah uji kita, Allah mengajarkan untuk kita ini kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Saya nak tanya ya. Antara bila kita susah dan senang, mana yang lebih membuatkan kita ingat Allah? Ketika kita susah ke senang, kita ingat Allah? Biasanya kita ingat Tuhan ni. Biasanya susah ke senang? Waktu susah baru kita ingat Tuhan. Setuju? Hakikatnya manusia. Tapi tahu tak dalam hadis Nabi SAW sebut apa? Ingatlah Allah ketika mana kamu senang dan susah. Ingatlah Allah ketika mana kamu senang. Nescaya Allah akan ingat kamu ketika kamu susah. Itu formula dia. Itu yang bila mana kita susah, kita rasa macam terduduk kita. Kita rasa macam Allahu Akbar, cacar marbah hidup kita. Resah, gelisah, buntu dan seumpamanya. Sebab apa? Kat mana nak semak? Cuba kita semak. Waktu kita senang, kita ingat ada Allah. Sebab Allah kata apa? Sebab Nabi kata apa? Ingatlah Allah ketika susah, nescaya. Ingatlah Allah ketika senang, nescaya Allah, Tuhan akan ingat kamu ketika mana kamu sedang susah. Itu yang bila kita senang, susah, bila capai tahap maqam redha, kita boleh nampak segala-galanya daripada Allah. Boleh tahap redha menerima segala ketentuan takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Kita yakin, hakul yakin Allah ada dengan kita. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Allah ajarkan kepada kita bila mana kita ini diuji, mesti kita nak minta tolong. Kita memerlukan pertolongan sebab kita hamba. Sifat hamba ni tak ada daya dan kekuatan. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Tak ada daya dan kekuatan melainkan dengan pertolongan Allah. Jadi saat kita susah, saat kita diuji, Allah mengajarkan kepada kita kembalilah kepada Allah. Minta tolong dengan Allah. Persoalannya, Allah ajarkan tak kepada kita macam mana nak minta tolong dengan Allah. Allah sebut dalam surah Al-Fatihah ayat yang kelima, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apa maksudnya? Apa maksudnya? Subhanallah, sahabat-sahabat, sedar atau tidak dalam sehari berapa kali kita baca surah Al-Fatihah? Cuba jawab. 17 kali kita baca surah Al-Fatihah. Kalau jawab 5 tu maknanya tak cukup sempurna 5 waktu solat tu, kan? Sebab apa? Setiap rakaat dalam setiap waktu solat kita baca surah Al-Fatihah. Jadi total jumlah jadinya 17 kali. Sedar atau tidak 17 kali kita baca surah Al-Fatihah dalam sehari, tetapi cuba kita tanya diri kita, adakah kita faham makna di sebalik surah Al-Fatihah tersebut? Kata Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat surah Al-Fatihah ayat yang kelima, hanya kepadamu kami menyembah dan hanya nasta'in, kepadamu ya Allah kami memohon pertolongan. Jadi cara yang pertama, Al-Quran mengajarkan kepada kita bahawasanya dalam hidup kita ni, kamu sembah dulu Allah, baru kamu minta tolong dengan Allah. Tapi ramai manusia dia buat macam mana? Dia terbalik. Dia minta macam-macam dengan Allah. Ya Allah, aku nak kaya. Ya Allah, aku nak itu. Ya Allah, aku nak ini. Ya Allah, aku nak rumah besar. Ya Allah, aku nak kereta besar. Ya Allah, aku nak bini besar. Ya Allah. Macam-macam lah kita minta kan. Semua nak yang besar-besar je. Tapi sembah Allah, ujung-ujung waktu. Sembah Allah, ujung-ujung entah ke mana. Suka saya sebutkan di sini ibu-ibu yang rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah manusia ni banyaknya.
bermati-matian mengejar dunia hingga tak sempat belajar agama. Sibuk bekerja mengumpulkan harta hingga solat pun tak terjaga, tak terpelihara, tidak khusyuk, tak ada tertib tomak ninahnya. Angan-angan hidup sampai tua, rupa-rupanya ajalnya di depan mata. Allahu Akbar. Jadi subhanallah, Allah mengajarkan kepada kita, kamu sembahlah Allah. Kemudian barulah kamu minta tolong dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Kemudian dalam ayat yang lain, tolong catat surah Al-Baqarah ayat 153. Surah Al-Baqarah ayat 153. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Siapa dia orang-orang beriman? Allah seru kita, Allah panggil kita. Orang-orang yang percaya, yang beriman, yang mengucap dua kalimah syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita sahabat-sahabat, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita. Jadi Allah panggil kita ni. Bila mana kita baca Al-Quran, kita nampak kalimah ya ayyuhalladzina amanu, itu seruan kepada kita. Kita kena merasakan, oh ini seruan kepada aku. Adapun dalam ayat yang beberapa ayat Al-Quran yang lain ada menyatakan ya ayyuhan nas. Pernah dengar? Wahai sekalian manusia. Maka ayat tersebut, ayat kalau dimulakan dengan ya ayyuhan nas, ayat itu ditujukan bukan sekadar kepada orang-orang yang beriman, pun begitu kepada orang-orang yang tidak beriman. Tapi bila mana, to be specific, bila mana Allah sebutkan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, untuk kita ni, untuk kita. Seruan ini untuk kita yang seharusnya kita sahut seruan Allah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ista'inu bis-sabri was-salah. Kata Allah Subhanahu wa taala, mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat, kata Allah. Dengan apa dua-dua ni ibu-ibu? Cuba sebut sekali lagi tuan-puan. Sabar dan salat, ibu-ibu, kakak-kakak, adik-adik yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Sabar dan salat. Tapi subhanallah, kalau kita tadabbur sedikit ayat ini, subhanallah, Allah sebutkan sabar dulu ke salat dulu? Dalam ayat ni susunannya sabar dulu ke solat dulu? Wasta'inu bis-sabri was-salah, bis-sabri was-salah. Sabar dulu baru solat. Kenapa? Cuba fikir. Ni tadabbur ni. Kenapa sahabat-sahabat? Subhanallah, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa sahabat-sahabat? Mana lagi penting? Sebab kalau tak ada sabar, solat pun tak mampu. Setuju? Betul tak? Kalau tak ada sabar, solat pun payah, solat pun susah, solat pun sukar, sahabat-sahabat. Sebab itulah Allah memilih kalimah sabar dulu. Wassalah. Ada orang, berapa ramai manusia yang bila mana diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, yang akhirnya lebih jauh menjauhkan dirinya daripada Allah Subhanahu wa taala. Betul tak? Berlaku tak? Sebab apa sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Kita kan, saat kita diuji, apa yang terjadi pada diri kita sebagai manusia? Kebiasaannya, cuba sebut. Rasa apa? Rasa sedih, rasa kecewa, rasa lemah, stres, kan? Buntu. Kalau tak diuji, kalau tak sedih, sebenarnya boleh je kita fikir rasional. Boleh je kita bezakan mana baik dan buruk. Mana yang betul, mana yang salah.
mana yang hak, mana yang batil, boleh je, boleh waktu kita rasional, waktu kita tak diuji. Tapi bila mana saat kita diuji, kita lemah. Kita jadi buntu pula, macam mana aku nak buat ni? Betul tak? Apa yang patutnya aku buat? Sebab itulah sahabat-sahabat, ketahuilah kita ni, saat ketika mana kita lemah, itu adalah keadaan yang paling ampuh untuk syaitan nak hasut manusia. Setuju? Bila mana kita sedang lemah. Keadaan yang paling ampuh untuk syaitan hasut kita. Subhanallah, sahabat-sahabat yang Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu saya suka sebutkan, kita bila baca Al-Quran ni jangan sekadar baca pun begitu, bila baca dapat pahala. Tapi cuba faham Al-Quran. Saya nak bagi satu contoh, saya nak tanya ibu-ibu, kakak-kakak, adik-adik rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, saya bagi contoh analogi mudah. Si A ni dia seorang yang rajin baca Al-Quran. Baca Al-Quran, tak tinggal. Baca Al-Quran. Tapi dia tak faham Al-Quran. Si B ni pula, si B ni, dia baca Al-Quran dalam masa yang sama, dia faham Al-Quran. Saya nak tanya, antara dua ni, si A dengan si B ni, mana yang lebih mudah syaitan nak hasut? Cuba jawab. A ke B? C? Mana ada C? Ada yang jawab semua di atas, Ustaz. Tak ada pilihan jawapan tu. A ke B? Siapa jawab A? Sila angkat tangan. Turun tangan. Siapa jawab B, angkat tangan? Yang lain tak angkat tangan ni kenapa? Atas pagar ke? Ha? Lalang ni. Kalau waktu mengundi ni, ambil langkah berkecuali. Subhanallah ya. Okay. Jawapan yang paling tepat adalah yang lebih mudah syaitan nak hasut adalah si A. Betul. Siapa yang jawab A? Kenapa? Sebab dia baca di sana, pasti baca Al-Quran pun begitu dapat pahala. Satu huruf bersamaan dengan 10 pahala. Tetapi kalau si B ni yang baca dalam masa yang sama, dia faham Al-Quran, bila syaitan nak bisik, kan? Kadang-kadang yang A ni, sebabkan kadang-kadang bila mana dia rajin baca tapi tak faham, kadang-kadang diuji. Mudah syaitan nak hasut, rasa macam riak. Aku pandai baca, yang lain, orang tu apalah tak pandai baca Quran. Apalah dah tua-tua tegak-gagap lagi baca Quran. Aku dah 30 kali khatam, 10 kali khatam sepanjang hidup aku. Nampak? Allah uji dengan perasaan riak. Ada yang penyakit-penyakit hati boleh membakar amalan. Subhanallah. Allahu Akbar. Yang rupa-rupanya kita sangkakan kita banyak kumpul amalan, tapi disebabkan ada penyakit hati, sebab kerana mudah dihasut oleh syaitan, maka subhanallah, kita jadi golongan yang muflis pula di akhirat. Na'udzubillah. Na'udzubillah. Sebut na'udzubillah. Tapi yang si B ni, dia bukan sekadar baca, tetapi dia faham Al-Quran. Maka bila syaitan nak hasut, dia kata, tak. Tidak. Allah uji tanda Allah sayang. Allah uji tanda peningkatan iman. Allah uji, Allah nak angkat darjat. Allah uji untuk hapuskan dosa. Sebab apa? Dia faham Al-Quran. Nampak ibu-ibu? Sebab itu, jangan kita bila dah rasa boleh baca Al-Quran, jangan kita rasa dah berada di zon selesa. Sebaiknya, pergilah cari guru tadabbur Al-Quran. Supaya kita dapat faham Al-Quran. Apa sebenarnya mesej yang Allah nak sampaikan sebagai pencipta yang menciptakan kita? Apa mesej melalui kalam Allah? Kata-kata daripada Allah menelusuri Al-Quran itu, apa mesej yang Allah nak sampaikan kepada kita hamba? Al-Quran ni kalamullah, kata-kata daripada Allah. Subhanallah, sebab saya bagi analogi, suka saya bagi analogi mudah lah. Kan? Saya suka bawa contoh ni dekat mana-mana. Saya nak tanya ibu-ibu sahabat-sahabat ya. Kita kan, kalau beli satu gadget lah. Tahu gadget? Gadget tu general lah. Smartphone ke, ataupun apa-apa mesin lah. Mesin basuh ke, television ke, television lah. Dalam bahasa Arab kan. Television ke, apa-apalah. Periuk noza ke, apa lagi? Macam-macam lah kan. Kita beli kan.
Kita pun order dekat Rumah Oren. Contoh. Kan? Rumah Oren, tahu Rumah Oren? Okey lah, tak apalah. Rumah Oren dah tak guna lah Ustazah. Saya dah jarang shopping kat Rumah Oren. Okey lah, beg kuning kita kata. Kan? Apa-apa beg kuning. Apa-apa beg kuning. Okey, beg kuning. Belilah beg kuning. Beli kat beg kuning. Kemudian tunggulah beberapa hari. Tiba-tiba ada bunyi ting tong. Siapa tu? Barang sampai. Excited tak? Excitednya. Kita pun ambil barang tersebut. Tak sabar nak buka. Waktu kita unboxing barang tu kan. Mestilah kita unboxing. Ustazah ambil video dulu. Okey, ambil video. Kan? Terpulang ada orang nak ambil video. Tak ambil video terpulang lah ya. Okay? Ambil video nak unboxing tu. Sekarang ni kan. Zaman content creator. Ambil video. Ustazah bukan saya nak buat apa. Saya nak jadi affiliate. Okey. Baik. Okay, kita pendekkan cerita. Okay, nak unboxing. Bila unboxing, kita keluarkan barang tersebut kan. Dalam kotak tu, selain daripada barang tu, apa lagi yang ada dalam kotak tu? Cuba jawab. Ada voucher? Ada voucher Ni yang general lah ya. Ada apa? Tak dengar. Janganlah takut. Yes. Buku manual. Betul tak? Kebiasaan kalau mana-mana mesin kita beli mesti ada buku manual. Betul tak? Soalan saya, siapa yang buat buku manual tu? Orang lah. Orang yang menciptakan mesin tersebut. Setuju? Jadi dia tahulah macam mana cara guna, apa yang boleh, apa yang tak boleh, berapa waranti, apa yang do's, apa don'ts, jangan buat itu, jangan buat ini, nak pakai macam ni. Sebab apa? Sebab dia yang ciptakan mesin tersebut. Jadi dia create buku manual tu. Jadi dia tahulah apa kelebihan, apa kekurangan mesin tersebut. Soalan saya, siapa yang menciptakan kita? Allah. Betul tak? Allah. Jadi subhanallah, Allah turunkan Al-Quran, wahyu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mukjizat terbesar kepada Nabi kita, Nabi yang terakhir, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu Al-Quran yang merupakan kalamullah, kata-kata daripada Allah, rujukan, panduan, pedoman, hudan linnas, petunjuk sekalian manusia. Takkan Allah tak tahu apa yang kita lalui. Takkan Allah tak tahu apa yang kita rasai. Takkan Allah programkan kita, Allah ciptakan kita tanpa Allah tahu macam mana nak menyelesaikan masalah, kekurangan, kesakitan, kekecewaan, kesedihan yang kita alami. Setuju tak ibu-ibu? Cuma bahawasanya manusia tak tahu nak balik ke mana bila mana dia diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang akhirnya bila mana tak faham Al-Quran, na'udzubillahi min zalik, maka kita akan kembali kepada jalan kesesatan. Sebab apa? Kita terpengaruh dengan bisikan syaitan. Kita waktu keadaan lemah tu, itulah keadaan yang paling mudah syaitan hasut. Sebab itulah saya nak relatekan sikit lah. Zikir ni, jangan kata kena zikir ni masa dah umur tua-tua. Selalu orang kata, nantilah dah tua-tua zikir. Tua-tua baru rajin zikir. Muda-muda nanti dululah. Enjoy dulu. Masih sihat, masih walafiat. Betul ke formula tu? Betul ke formula tu? Tengok apa yang Nabi ajarkan kepada anak anda kesayangannya, Sayyidatina Fatimah bintu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apabila Sayyidatina Fatimah nak minta seorang khadam, seorang pembantu untuk menguruskan rumah tangganya, sebab kerana suaminya Sayyidina Ali bin Abi Talib sentiasa selalu pergi berjuang, berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Sayyidina Fatimah ini sentiasa antara orang yang menguruskan rumah tangganya, ya, menguruskan anak-anaknya, menguli tepung tangannya yang lembut menjadi kasar sebab kerana apa? Menguruskan rumah tangganya. Lalu dengan kepenatan, kelelahan yang dialami pun begitu, Sayyidina Fatimah adalah manusia biasa, maka dia pernah mengadu kepada suaminya untuk dikurniakan, diberikan seorang pembantu, seorang khadam.
Maka Sayyidina Ali suaminya kata apa? Rasulullah baru balik daripada peperangan membawa ghanimah. Apa itu ghanimah? Apa itu ghanimah? Harta rampasan perang. Harta rampasan perang ni dia boleh datang daripada pelbagai bentuk. Bukan sekadar daripada wang ringgit semata-mata pun begitu. Pada zaman dahulu, adanya hamba yang diperdagangkan, hadam-hadam dan seumpamanya. Jadi, Sayyidina Ali kata, bertemulah dengan ayah. Dua-dua bertemu dengan Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, berikan aku seorang hadam pembantu untuk mempermudahkan urusanku. Apa jawab Rasulullah SAW? Apa jawab ayahanda kesayangannya, Nabi Muhammad SAW? Rasulullah kata apa? Wahai Fatimah, mahukah aku berikan kepada kamu sesuatu yang lebih baik, malah terbaik daripada seorang hadam, daripada seorang pembantu? Iaitu apa dia? Kata Rasulullah SAW, tolong ambil formula ini dan tolong amalkan. Sebelum kamu tidur, kamu dan suamimu Sayyidina Ali sebelum tidur bertasbihlah subhanallah 33 kali, bertahmidlah alhamdulillah 33 kali, bertakbirlah Allahu Akbar 34 kali. Adapun riwayat menyatakan 33 kali. Genap 100 kali tasbih. Genap 100 kali zikir, tanda mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, poin yang saya nak sebutkan dekat sini, apa mesejnya? Rasulullah menggantikan tenaga seorang pembantu, tenaga seseorang manusia dengan zikir. Masya Allah, tabarakallah. Mind blown tak kita? Mind blown. Itu yang sebenarnya bila kita zikir ni, dia tak kira usia. Orang muda lagi kena berzikir. Sebab zikir ni dia macam tabung kita tau. Tabung. Kita kena, jangan kita fikir nak bina simpanan kewangan semata-mata untuk waktu senang susah kita dah tua-tua nanti. Selalu manusia fikir high and tu je. Ni, zikir ni sebagai tabung masa sakit, masa susah, masa lemah kita nanti. Sebab apa? Semakin meningkat umur kita, hakikatnya kita ini akan dimamah usia. Ya, semakin Allah tarik sedikit demi sedikit nikmat kesihatan. Setuju? Ya, semakin lama banyaklah benda-benda yang longgar ni kan. Lutut dah mula longgar, kan? Skru dah tak ketat dah, kan? Wire otak pun macam banyak lupa. Banyak putih katanya. Banyak putih Ustazah. Dah banyak benda nak ingat. Betul tak? Hakikatnya. Jadi bila kita dah lemah tu sahabat-sahabat, kan saya sebutkan tadi saat ketika mana kita lemah adalah keadaan yang paling ampuh. Syaitan hasut bisikkan kepada kita pun begitu. Dengan zikir-zikir yang kita sentiasa lafazkan. Dengan lidah kita sentiasa dibasahi dengan zikrullah. Ia akan sentiasa menjadi penguat kita. Rohani, jasmani, jasadi, sahabat-sahabat yang rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam hadis riwayat lain Rasulullah kata apa? Saya ringkaskan. Sesungguhnya setiap pagi sendi-sendi otot kamu memerlukan sedekah, kata Rasulullah. Sahabat pertama, ya Rasulullah, bagaimana nak sedekah dengan sendi-sendi otot ni? Rasulullah kata apa? Subhanallah, walhamdulillah, Allahu Akbar. Itu tanda-tanda kita ini sedekah pada sendi-sendi otot kita. Dari situ kita memahami dengan zikir boleh memberikan kekuatan rohani kepada diri kita. Subhanallah, sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu bila kita dah tahu formula macam mana nak atasi bila mana kita diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala, antaranya dengan kita ini perbanyakkan zikir, perbanyakkan bertasbih, perbanyakkan doa, minta pertolongan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dari situ sahabat-sahabat, ya, kita telah dipenuhi dengan khazanah perbendaharaan zikir, khazanah perbendaharaan doa. Jadi tak ada masa dan tak sempat untuk kita ini nak maki hamun, ya, nak mencarut, nak marah tak tentu pasal, nak marah tak tentu hala, ikut emosi dan sebagainya. Sebab apa? Kita dah dipenuhi dengan khazanah perbendaharaan doa dan juga zikir. Jadi mulai saat ini, mulai detik ini, mulakan zikir. Dah kena beli tasbih ni. Setiap seorang adakan tasbih.
Masuk dalam poket ke, pakai ke, ya, letak kat bilik tidur satu, dekat bilik office satu, ya, dekat bawah satu, ruang tamu satu, supaya apa? Dalam kereta satu, supaya apa? Sentiasa beringat untuk tasbih. Ustazah, saya tak beli yang cincin tu, kenapa? Sebab saya takut riak, katanya. Kan? Innamal a'malu binniyat. Setiap amalan itu bergantung niat kita, ibu-ibu, sahabat-sahabat dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Saya nak tanya, ada tasbih di tangan dengan tak ada tasbih di tangan, mana yang lebih memudahkan kita untuk berzikir? Bila ada di tangan. Orang ajak ni tengah ada halaqah, bina kumpulan, duk cakap pasal orang, tapi sebab ada tasbih, tak cukup lagi ni zikir ni. Contoh. Jadi terbantut. Baguslah terbantut daripada kita join circle-circle yang mengumpat orang, mengata pasal orang. Ada je tak kena dengan orang. Dia je lah terpaling betul kan. Subhanallah. Ada orang macam ni tak? Ada sahabat-sahabat. Sebab adalah kita khabar benda ni. Kita nak didik generasi. Benda ni perlu dikhabar. Biarlah pahit. Berkatalah benar walaupun pahit. Mudah-mudahan Allah bagi ruang, Allah bagi peluang untuk cakap benda ni. Mudah-mudahan saya berlepas diri dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya subhanallah, sahabat-sahabat ini Allah Subhanahu Wa Taala. Maka masya-Allah tabarakallah, sahabat-sahabat ini Allah Subhanahu Wa Taala. Maka subhanallah, Allah mengajarkan kepada kita, pilihlah jalan sabar dan salat. Sebab Allah kata apa? Allah sambung dalam ayat tersebut, surah Al-Baqarah ayat 153 itu, innallaha ma'as-sabirin. Apa kata Allah? Sesungguhnya Allah ma'a, bersama orang-orang yang sabar, kata Allah. Maknanya apa? Janji Allah. Ni janji siapa ni? Janji Allah. Janji siapa kita nak pegang kalau bukan janji Allah dengan janji Nabi? Janji manusia ada tendensi, ada kecenderungan untuk dimungkiri. Sebab manusia ini banyak kekurangan. Tapi janji Allah jauh sekali daripada dusta, sahabat-sahabat. Apa janji Allah? Aku akan bersama dengan orang-orang yang bersabar. Ma'a, bersama. Maksudnya apa? Allah akan bersama dalam perjalanan sentiasa. Dalam perjalanan orang-orang yang terus memilih jalan sabar. Maksudnya apa? Dia bukan kita kata, saya dah lama sabar Ustazah. Tapi tak ada berlaku apa-apa pun. Kata sabar ni Allah bersama kita. Sabar ni diberikan pahala tanpa batasan. Tapi tak ada apa-apa pun. Dari cara dia cakap pun dah tahu dah sebenarnya dia bukan sabar. Sebab Allah janjikan apa? Allah akan bersama sepanjang perjalanan kamu sabar. Allah ada dengan kita. Dia bukan maksudnya terus sabar, segedebuk, tiba-tiba okey. Tak. Kamu kena lalui. Kamu kena tempuh kesabaran itu. Kamu kena sentiasa pilih jalan sabar. Kenapa kena pilih juga jalan sabar Sebab tak ada pilihan lain. Kalau kamu nak, Allah bersama dengan kamu. Kalau tak, Ustazah, kalau tak pilih jalan sabar, kamu sedang menghadapi satu risiko. Kamu sedang menempuh satu risiko yang bahawasanya kamu akan melalui kehidupan kamu ini dalam keadaan kamu diuji dalam fasa yang panjang yang memenatkan dan melelahkan. Kenapa? Sebab kamu kena urus hidup kamu sendiri tanpa Allah. Sebab apa? Allah tak bersama dengan kamu. Sebab kamu tak pilih jalan yang Allah suruh kamu pilih. Sebab yang Allah janjikan, Allah akan bersama dengan orang-orang yang sabar ini. Yang Allah janjikan Allah bersama dengannya adalah orang-orang yang sentiasa dan terus pada jalan sabar. Di dalam keadaan bila kita pilih jalan sabar, jangan risau. Allah hantarkan bantuan Allah ni boleh datang daripada pelbagai sudut, pelbagai cara. Boleh jadi Allah hadirkan ada orang yang datang bantu kita. Kita tengah terjatuh ni, tiba-tiba ada orang datang. Kita tengah rosak tepi jalan ni, tiba-tiba ada orang datang. Nampak? Bantuan itu datang daripada Allah, daripada pelbagai cara, pelbagai sudut. Tiba-tiba kita sedih ni. Kita mungkin menghadapi fasa, na'uzubillah, mungkin barangkali melalui fasa perceraian. Tiba-tiba pula Allah qadarkan pertemuan kita dengan seorang lawyer.
Yang saya pun tak tahu macam mana saya boleh jumpa dengan dia, Ustazah. Dia kata, saya pun tak tahulah macam mana saya boleh terserempak dengan dia, terjumpa dengan dia. Tiba-tiba je. Dia bukan tiba-tiba, sahabat-sahabat. Tak ada yang kebetulan dalam hidup ni. Semuanya takdir yang tertulis oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah bila susun takdir, Allah bila tulis takdir, Allah tulis dengan penuh rahmatnya. Dengan penuh kasih sayang, bukan dengan penuh kebencian. Sebab itulah kita kena sentiasa pilih jalan yang Allah suruh kita pilih. Kalau tak, kamu uruskanlah, seolah-olah uruskanlah kehidupan kamu sendiri. Dan bila kita yang urus, kita ini penuh kekurangan, kita ini hamba, ada sifat lemahnya tanpa Allah, yang kita sentiasa memerlukan pertolongan dan kekuatan daripada Allah, maka kita akan penat dan lelah, sahabat-sahabat. Tu yang tak selesai-selesai masalah tu. Sebab apa? Allah tak bersama dengan kita. Tapi bila Allah bersama dengan kita, Allah campakkan ketenangan, Allah campakkan perasaan kuat, teguh. Kadang-kadang kita macam kadang-kadang bila ada orang diuji, ish, dahsyat ujian ni, macam mana lah dia boleh kuat? Sebab apa? Yang bagi kekuatan itu adalah Allah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani seseorang itu melainkan dengan kesanggupannya. Sebab Allah tahulah kita boleh hadap, Allah tahulah manusia itu boleh hadap, Allah beri. Sebab tu ujian kita berbeza-beza. Namun pun begitu, kita ini bertuhankan Tuhan yang satu, Tuhan yang sama. Dan kita berkiblatkan arah yang sama, maka kembalilah kepada jalannya. Jelas? Jadi tak ada alasan. Kata Ustazah, tak rasa apa yang saya rasa. Tak ada alasan untuk kita ini tidak kembali kepada jalan kebenaran. Tak ada alasan untuk kita ini tidak kembali kepada jalan yang Allah suruh kita pilih berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muslimat, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanallah. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Ali Imran ayat yang ke-200. Surah Ali Imran, surah yang ketiga, ayat 200. Tolong catat. Surah Ali Imran, ayat yang ketiga, ayat yang ke-200, surah yang ketiga. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu dan tetaplah bersiap siaga dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Jadi orang yang memilih jalan sabar, orang yang memilih terus taat Allah dengan menjadi orang yang bertakwa, itulah orang-orang yang beruntung, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Ustazah, sabar sampai bila nak sabar ni? Sampai kamu dapat jumpa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab sahabat, bila kita jumpa dengan Nabi kelak di syurga, amin ya rabbal alamin, sama-sama sebut amin. Amin ya rabbal alamin. Bila kita jumpa Nabi, hilang kesakitan, kekecewaan kita. Sebab apa? Melihat wajah Nabi dia dah menghadirkan ketenangan pada diri kita. Masya Allah. Tabarakallah. Sahabat-sahabat, ahli-ahli syurga, kebanyakan ahli-ahli syurga dan hampir kesemua ahli-ahli syurga adalah orang yang paling banyak terluka ketika mana hidup di dunia. Dalam masa yang sama, dia pilih jalan sabar. Sebab apa? Kadang-kadang kita ni, mungkinlah bila kita beramal, kurang ikhlasnya. Bila kita diberi nikmat, kita kurang syukurnya. Bila kita diuji, kita kurang sabarnya. Bila kita salat, kita kurang khusyuk, tertib tamakninahnya. Bila kita berwuduk, mungkin ada kurang sempurnanya. Bila kita bersedekah, mungkin kita ada perasaan kurang ikhlasnya. Maka disebabkan amalan-amalan kita yang banyak kekurangan, banyak kelopongan, banyak cacat celanya, maka Allah uji kita.
Dan bila mana Allah uji, kita memilih jalan sabar. Rupa-rupanya di situ, dengan kesabaran itu yang memberatkan timbangan kita, yang memberatkan timbangan amalan kebaikan kita, yang membawa kita menuju syurga Allah Subhanahu wa taala. Dengan amalan tak boleh nak memberatkan timbangan. Sebab apa? Banyak kekurangan, banyak kecacatan, banyak cacat celah dan kelopongannya. Tapi bila mana Allah uji, kita terus memilih jalan sabar, rupa-rupanya dengan kesabaran itu yang memberatkan timbangan amalan yang membawa kita menuju syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi subhanallah, simak dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah sebut dalam surah An-Nahl, tolong catat, surah An-Nahl ayat yang ke-127 dan juga 128. Surah An-Nahl ayat 127 dan 128. Kata Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wasbir wa ma sabruka illa billah wa la tahzan alaihim wa la taku fi dhaiqin mimma yamkurun. Dan bersabarlah wahai Muhammad. Maknanya bukan sekadar untuk Muhammad, sebab ayat ini, ayat Al-Quran apabila diwahyukan kepada Nabi Muhammad untuk disampaikan kepada siapa? Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ayat ini juga untuk kita. Kata Allah, bersabarlah, dan kesabaranmu itu semata-mata dengan pertolongan Allah, dan janganlah engkau bersedih hati, la tahzan, dan jangan pula bersempit dada terhadap tipu daya yang mereka rencanakan. Jadi, kalau ada orang sakitkan hati kita, ada orang buat jahat pada kita, ada orang zalimi kita, fitnah kita, aniaya kita, ibu-ibu, sahabat-sahabat rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita takkan disoal oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap kejahatan yang orang lakukan kepada kita. Kita takkan disoal oleh Allah, kenapa orang ni buat jahat kepada kamu? Allah takkan tanya kita. Tetapi ketika mana, saat mana kita balas balik dengan keburukan, kita caci maki, ataupun kita ini balas kejahatan kepada orang tersebut, kita menengking, kita mencarut, kita maki hamun, kita balas dendam, itu yang menjadi hisab kita, sahabat-sahabat. Jadi, sebab itulah ada satu lagi maqam yang tinggi yang perlu sama-sama kita nak belajar. Tadi maqam redha. Ada satu topik satu topik dengan saya, modulnya, tajuknya rawat hati redha. Macam mana kita nak redha dengan segala ketentuan yang Allah takdirkan dalam hidup kita? Redha ni, redha, puas hati dengan Allah. Macam mana nak capai tahap tu? Nak belajar tak? InsyaAllah lah, bukan hari ni lah ya. Subhanallah. Ada satu tahap lagi, maqam, selain maqam sabar yang kita nak capai, maqam redha, maqam ihsan. Apa itu maqam ihsan? Ihsan ni dengan Allah membawa maksud yang berbeza. Ihsan dengan makhluk, dengan manusia ni membawa maksud yang berbeza. Yang kita nak tekankan ihsan dalam topik yang kita bincangkan ni, ihsan dengan manusia. Ihsan dengan manusia ini adalah maksudnya apa? Membalas keburukan dengan kebaikan. Mudah tak? Macam mana tu Ustazah? Macam mana saya nak balas keburukan orang, nak balas kebaikan? Macam mana tu? Subhanallah, satu topik yang menarik juga untuk kita bincangkan sahabat-sahabat. Allah sambung tadi dalam ayat surah An-Nahl, innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Sungguh kata Allah, Allah berserta orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat kebaikan. Jadi Allah ada dengan kita, ibu-ibu, sahabat-sahabat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Saat kita diuji, carilah Allah. Carilah Allah. Yang akan membuatkan kita berat dan payah sebenarnya. Yang sepatutnya kita lebih takutkan bukan dengan ujian itu. Yang seharusnya kita lebih takutkan apabila kehilangan Tuhan, kehilangan Allah, pemilik segala dunia dan seisi. Setuju? Jangan takut dengan rezeki. Takutlah kehilangan yang maha pemberi rezeki.
Jangan takut dengan dunia. Takutlah kehilangan pemilik segala dunia dan seisinya. Subhanallah, kita ni bila ada Allah, sebab itulah suka saya sebutkan, dapat Allah, dapat segala-gala. Walaupun hakikatnya ada benda-benda dunia ni yang kita tak dapat, yang kita tak miliki, tapi bila mana kita ada Allah, kita dapat Allah, Allah akan beri perasaan, Allah campakkan perasaan cukup dengan segala apa yang kita miliki, sahabat-sahabat. Perasaan tu, rasa itu, sifat qanaah itu yang Nabi sebutkan sebagai sifat qanaah itu, hanya saja yang boleh beri adalah Allah Jalla Jalaluhu. Sebab itu cari Allah dulu. Cari Allah. Kembalilah kepada Allah. Kembalilah kepada jalan agama Islam yang sebenar-benarnya. Kadang-kadang kita ini bila mana diuji disebabkan buntu, jangan sampai tersalah tempat kita meluah ujian tersebut. Setuju? Ada orang di salah tempat meluah, yang sebenarnya backfire dia balik. Yang sebenarnya apa? Dia jadi bola tanggung kepada dirinya balik. Salah tempat meluah. Subhanallah, sebab itulah sebaik-baik tempat meluah, sebaik-baik tempat bergantung, sebaik-baik tempat berharap adalah kepada Allah Jalla Jalaluhu. Allah ya basir, Allah maha melihat apa yang kita lalui. Allah ya sami', Allah maha mendengar apa yang kita rasai, ibu-ibu, sahabat-sahabat yang rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu kena kenal Allah. Belajar ma'rifatullah. Belajar mengenal Allah. Teruskan belajar ilmu agama. Boleh ke? Teruskan belajar. Jangan terhenti di sini, majlis ilmu di sini. Kalau boleh, terus didik masyarakat, terus tarbiyah masyarakat, terus kita bina generasi yang lebih baik, kembali kepada ajaran agama Islam yang sebenar-benarnya. Sebab apa? Kalau orang-orang baik di hadapan saya ni saya yakin dan percaya semua orang baik-baik ni, masya-Allah tabarakallah. Kalau tak baik tak datang sini ni. Semua orang baik. Kalau orang-orang baik yang mendiamkan diri, maka ketahuilah kejahatan, kemaksiatan, kemungkaran akan berleluasa, akan bermaharajalela. Sebab apa? Ni orang-orang baik ni diam je. Tak terus sebarkan kebaikan. Masya-Allah tabarakallah, muslimat-muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya habis sampai pukul apa ya? Macam mana? 10 minit lagi ya? 10 minit lagi ya? Boleh bertahan lagi ke? Duduk dalam keadaan yang paling selesa lah. Saya okey je. Nak kuat lentang ke? Nak panjangkan kaki ke? It's okay. Kan? Yang penting dapat ilmu tu. Itu yang penting. Bukan soal apa. Soal dosa. Saya okey. Kalau guru lain janganlah ya. Janganlah diamalkan. Saya kata okey lah tu. Okay, betul kan pinggang-pinggang tu kan? Lenguh-lenguh badan. Kan? Subhanallah ya. Subhanallah, muslimat-muslimat rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya nak kongsikan lagi. Ada satu hadis Nabi SAW. Nabi SAW sebutkan dalam hadis riwayat Bukhari. Barang siapa yang berusaha menjaga dirinya dari meminta-minta, maka Allah akan menjaga. Barang siapa yang berusaha merasa cukup, maka Allah akan mencukupkannya. Dari sini mengajarkan apa tahu ayat ni? Kita hanya saja bergantung harap kepada siapa? Allah. Kadang-kadang kan Allah uji dengan orang-orang yang mengecewakan kita, dan memang hakikatnya kita semua akan merasai diuji dengan orang-orang sekeliling kita. Setuju? Dan memang kebiasaannya kita akan diuji dengan orang-orang yang rapat dengan kita. Tak kisahlah sama ada di kalangan ahli keluarga ke, anak-anak ke, suami sendiri ke, mak dan ayah ke, kawan-kawan ke, sahabat-sahabat ke, jiran tetangga. Memang kita akan diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma berbeza-beza dengan siapa orang tu. Dengan office mate ke, dengan bos ke, dan seumpama. Memang akan diuji. Sebab apa? Dunia ini pentas ujian. Dunia ini alam ujian. Cuma yang perlu kita belajar adalah macam mana nak atasi ujian tersebut. Melalui Al-Quran dan Sunnah, dia akan merubah sudut pandang kita terhadap ujian. Kamu jangan fikir kalau kamu ini memutuskan hubungan dengan dia, kamu takkan diuji dengan manusia lain. Betul tak? Kamu kata, oh saya dah tak kawan dengan dia, kamu kawan dengan orang lain. Kamu boleh jamin ke kamu tak ada masalah lagi dengan dia? Oh saya dah bercerai dengan dia, saya nak cari perempuan lain, saya nak cari lelaki lain. Kamu boleh jamin ke
perempuan lain tak masalah macam perempuan yang sama tadi? Kamu boleh jamin ke yang isteri yang kedua kamu ni tak bikin masalah juga seperti mana isteri pertama? Ataupun suami yang pertama kamu ini tak bikin masalah seperti mana suami yang seterusnya? Yang sepatutnya kita bijak adalah orang yang bijak, orang yang beriman, dia cari solusi macam mana nak menyelesaikan masalah tersebut. Yang hakikatnya memang kita akan diuji dengan orang sekeliling kita. Betul tak? Jadi subhanallah, dari situ mengajarkan kepada kita bila mana Allah hadirkan orang-orang yang mengecewakan kita. Kecewa kita. Kita dah bagi segala-galanya untuk dia. Saya dah buat segala-galanya untuk abang. Contoh. Kan, biasa dengar kan? I dah buat segalanya untuk you. Drama sangat. Kan? Cerita apa tu? Keluarga itu? Keluarga ini? Apa dia? Akasia Slot akasia, slot refleksia, macam-macam lah ya. Kan? Kan biasa kan kita orang perempuan memang drama banyak lebih ni. Kan? Sikit-sikit drama. Nak tarik perhatian, nak minta perhatian, drama gitu kan. Ataupun, Ustazah, saya dah bagi segala kasih sayang sepenuhnya pada anak saya. Akhirnya, dia tak dengar apa yang saya kata. Ujian. Jadi dari sini kan sahabat-sahabat, bila mana Allah uji manusia-manusia yang di sekeliling kita yang mengecewakan kita dari situ, Allah nak bagi message, Allah nak bagi faham agar kamu sudahlah. Kamu jangan lagi bergantung harap kepada makhluk. Kerana makhluk mengecewakan kita. Setuju? Dari situ Allah mengajarkan mulai saat itu, mulai detik itu, kamu bergantung haraplah hanya saja kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kadang-kadang kita ni nak perbaiki hubungan sesama manusia tu, tak kisahlah siapa-siapa, sahabat-sahabat relatekanlah dengan hidupan masing-masing ya. Tak kisahlah dengan suami ke, dengan anak ke, dengan mak ayah ke, dengan jiran ke, dengan kawan-kawan ke, dengan bos ke, dengan pekerja ke. Kadang-kadang bila kita ada masalah dengan manusia ni, kita dah berusaha semaksimal dan semampu kita untuk perbaiki dengan hubungan dengan dia. Pernah tak terjadi? Kadang-kadang ia melibatkan kos. Kita terpaksa keluar duit. Kena jumpa dia. Ya, beli hadiah barangkali. Dan melibatkan emosi pastinya. Macam-macam perasaan kita terpaksa bertahan, sabar. Sebab apa? Nak baik hubungan dengan dia tu. Ataupun melibatkan masa kita terkorban. Ya, tak tidur malam kita fikirkan untuk bila ada masalah dengan orang tu. Betul tak? Ya, fikir sana, fikir sini dan seumpamanya. Tapi tak juga selesai-selesai masalah dengan orang tersebut. Padahal dah cuba dah. Tak juga selesai-selesai. Jadi dari situ Allah nak mengajarkan apa kepada kita? Full stop. Cukuplah kamu ini berusaha nak cuba mengikut kehendak manusia, puaskan hati manusia, hidup berkiblatkan pandangan manusia. Cukup. Kembalilah kepada Allah. Kamu perbaikilah hubungan kamu dengan Allah. Biarlah Allah yang memperbaiki hubungan kamu sesama manusia. Biarlah Allah yang memperbaiki hubungan dengan ciptaannya. Kamu ciptaan Allah, dia juga ciptaan Allah. Biarlah pencipta yang memperbaikkan hubungan di antara ciptaan-ciptaannya. Dan memang betul, personally, pengalaman peribadi. Memang betul sahabat-sahabat, Allah punya bantuan dan cara tu untuk menyelesaikan masalah tu, Masya Allah, mind blown. Membuatkan kita rasa, Masya Allah, tiba-tiba orang tu, ada orang pula ceritakan, siapa ceritakan kebaikan kita pula pada dia, sebenarnya dia tak berniat, sebenarnya dia baik. Orang tu jadi lembut hati pula dengan kita. Cara Allah tu, cara Allah sahabat-sahabat. Yang kadang-kadang kita ni fikir macam cara kita je betul. Kadang-kadang kita ni hakikatnya sahabat-sahabat, kita tak mampu nak kawal segala-galanya. Setuju? We cannot control everything. Maka dari situ mengajarkan, serahlah urusan kamu kepada Allah. Serahlah. Tawakallah hidup ini dengan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Banyakkan baca apa? Hasbunallah, ni'mal maula. Baca banyak kali. Cukuplah Allah bagi aku, cukuplah Allah. Dah cukup Allah. Cukup Allah je, Allah je, Allah je. Sebaik-baik pelindung, sebaik-baik penolong. Penat kita memenuhi kehendak manusia. Tak penat ke? Betul tak?
Kadang-kadang kita ni terlalu ambil kira pandangan makhluk, pandangan manusia. Nanti apa orang tu kata, nanti apa orang ni kata, nanti apa Leha kata, apa Nek Long kata, apa Mak Long kata. Buat kenduri, apa orang kata. Hidup, apa orang kata. Jarang sekali memikirkan apa Allah kata. Tahu tak? Ya apa Allah kata? Apa Nabi kata? Tak penat ke? Penat. Yang hakikatnya kita ni hakikatnya tak dapat memenuhi keinginan manusia. Setuju? Kalau kita buat benda ni, untuk kita memenuhi kehendak manusia ni, belum tentu manusia lain puas hati dengan apa yang kita buat. Betul tak? Jadi selagi mana kamu berada pada jalan benar, jalan yang diredai Allah, maka teruskanlah. Lumrah alam takkan semua sukakan kita, walaupun berjuta kebaikan yang kita lakukan. Setuju? Dan tak berdosa pun kalau orang tak sukakan kita. Tak jadi masalah pun sebenarnya. Betul tak? Yang jadi masalah yang sepatutnya kamu rusingkan, yang kamu letakkan rasa takut itu pada tempatnya adalah apabila Allah tak reda dengan kita. Allah tak pandang kita sahabat-sahabat. Itu yang lebih sepatutnya kita, yang membuatkan sepatutnya kita tak tidur malam sahabat-sahabat. Tapi biasanya tak tidur malam dengan urusan-urusan manusia. Sambung lagi ayat ini dalam hadis tadi, barang siapa yang berusaha bersabar, maka Allah akan menjadikannya mampu bersabar dan tidak ada suatu pemberian yang diberikan kepada seseorang yang lebih baik dan lebih luas daripada diberikan kesabaran. Jadi kesabaran ni anugerah. Dapat sabar ni anugerah. Tapi dia kena pupuk, dia kena tanam. To the moment Allah uji, pupuk dulu. Okey, pilih dalam sabar. Nanti bila dah bercambah pohon sabar tu dalam diri kita, bercambah pohon sabar, maka insya-Allah ya datanglah ujian, kita akan melihat sudut pandang itu berbeza. Dalam masa yang sama Allah telah campakkan kesempurnaan sifat sabar itu pada diri kita. Ustazah, saya dah dengar dah kuliah Ustazah ni kan tentang ada apa dengan sabar, ganjaran sabar, kelebihan sabar. Sekarang ni insya-Allah saya balik ni, insya-Allah saya sabar Ustazah. Tapi 2-3 hari lepas tu jadi baliklah Ustazah. Kan macam mana ya? Jadi baliklah pula kan. Subhanallah, muslimat-muslimat dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Istiqamah ni dia bukan istiqamah tak pernah terduduk, tak pernah buat salah. Tak, sebab kullu bani Adam khata'. Setiap anak Adam itu melakukan salah. Hakikatnya kita semua manusia biasa pendosa. Memang ada perasaan fitrah. Ada perasaan seronok, happy, gembira, sedih, kecewa. Betul tak? Tak salah. It's okay nak sedih. It's okay nak menangis. It's okay nak rasa kecewa. Fitrah. Memang makhluk tu memang ada dalam diri kita. Cuma yang dilarang dalam agama adalah kesedihan yang melampaui batas, kekecewaan yang memudaratkan diri kita. Yang akhirnya membuatkan kita lebih jauh daripada Allah, membuatkan kita tak memenuhi ya tanggungjawab kita sebagai di bawah tanggungan kita, ataupun kita terambil hak-hak manusia lain dan sebagainya. Dalam masa yang sama, istiqamah ni bukan maksudnya kita tak pernah terduduk. Ya, berterusan je buat baik, tak. Istiqamah ni bila mana kita jatuh, kita bangkit semula. Istiqamah ni bila mana kita terbuat salah, kita terus bertaubat, minta ampun, kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Berterusan kembali, berterusan minta ampun, berterusan minta tolong, berterusan bergantung harap hanya saja kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh semua? Sebut insya-Allah. Insya-Allah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Muslimat dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ada satu lagi ayat Al-Quran dalam surah Az-Zumar. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, sikit lagi 4 minit saya end. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang akan dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Jadi saya nak tanya, rugi tak jadi baik? Rugi tak terus sabar? Tak rugi. Pahala mengalir. Non-stop, unlimited, tanpa batas kata Allah.
Tak rugi. Jangan rasa rugi. Rugi saya buat baik dengan dia. Jangan. Hangus pahala, hangus. Menyesal jadi baik. Ada ke patut? Sedih kat Nabi dengar. Nabi lah punyalah bawa innama bu'ithu makarimal akhlak, punyalah bawa akhlak yang mulia. Tiba-tiba kita kata menyesal jadi baik. Ish. Macam tu kan. Jangan rasa menyesal jadi baik. Semua kebaikan kamu, semua kesabaran kamu, tak ada yang sia-sia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Semua itu dinilai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan rasa rugi. Kadang-kadang saya tak nak jadi baik sangatlah ustazah, nanti orang pijak kepala saya. Betul ke ideologi tu? Kalau Nabi dengar lah jangan jadi baik sangat, nanti orang pijak kepala, sedih tak Nabi? Sedih. Tengok Nabi dihina, dicerca, dimaki, dibaling batu, dibaling najis ketika solat. Apa respon Nabi? Nabi baling periuk balik ke? Kita ya baling periuk balik kan. Pinggan retak, semualah ya, gelas pecah. Kita banyak kekurangan ni, masya-Allah tabarakallah. Tak, jangan rugi dia jadi baik. Allah sebut in ahsantum li anfusikum wa in asatum falahum. Jika kamu buat baik, ketahuilah kamu buat baik untuk diri kamu sendiri sebenarnya. Tapi kalau kamu jadi jahat, kamu pilih jalan jahat, ketahuilah kamu sedang pilih kejahatan pada diri kamu. Kita kan, kalau orang buat jahat pada kita biasanya kita kata apa? Jahat gila dia tu kan. Gila pun tak jahat kata. Macam-macam lah ya kita bagi kat dia. Dia ni apalah. Kita jahat kata jahatnya. Kan, kita kata dengan orang tu jahat. Soalannya, kita kalau pilih kejahatan, kan Allah kata kejahatan itu adalah sebenarnya untuk diri kita. Kalau kita sendiri buat jahat untuk diri kita, tak nak jadi baik, dalam keadaan sebaliknya kita ini pilih jadi jahat, sebenarnya bila mana kita pilih jadi jahat, kejahatan itu untuk diri kita, apa istilah kita nak bagi pada diri kita buat jahat pada diri kita? Apa istilahnya? Dengan orang pandai kita kata jahat nak mampui, apa lagi? Mahal nak mampui. Kan? Itu tagline siapa? Kan? Kita kata orang pandai. Kita bila kita pilih jadi jahat, apa istilah kita nak bagi pada diri kita? Kamu telah berlaku zalim pada diri kamu. Sebab itulah kita baca doa Nabi Yunus. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Maha suci engkau ya Allah, tak ada Tuhan selain engkau. Maha suci engkau. Subhanak inni kuntu minaz zalimin. Sesungguhnya aku berada di kalangan orang-orang yang zalim. Nabi Yunus terbuat salah, terbuat silap sebab kerana meninggalkan umatnya. Jadi Allah hukum tertelan masuk dalam perut ikan nun. Jadi dia baca doa, ya, tak ada Tuhan selain engkau, sesungguhnya maha suci engkau, aku berada di kalangan orang-orang yang zalim. Jadi sebenarnya bila mana kita buat jahat pada diri kita, kita sedang menzalimi diri kita sendiri. Jadi teruskan jadi baik. Jangan menyesal jadi baik. Tak rugi jadi baik. Tak rugi sahabat-sahabat. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Setiap kebaikan yang kamu lakukan semuanya tercatat walaupun sebesar-besar zarah. Besar zarah ni tak boleh lihat di mata panca indera manusia tau. Semuanya dinilai oleh Allah, kata Allah. Dan pun begitu setiap kejahatan yang kamu lakukan walaupun sebesar-besar zarah, kejahatan itu tidak terlepas pandang di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi subhanallah sahabat-sahabat, untuk akhirnya saya nak akhiri ya dengan subhanallah, ya dengan surah Al-Baqarah kata apa? Allah kata alladzina idza asabatuhum musibah, iaitu apabila orang-orang yang ditimpa musibah mereka mengatakan qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami ini milik Allah, dari Allah kita datang dan kepada Allah kita akan dikembalikan. Dan mereka yang mengatakan kalimah tersebut, kata Allah, ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah. Mereka itulah yang memperoleh ampunan dan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Allah ampunkan kita. Apa lagi yang kita nak dalam dunia ni? Kalau melainkan Allah ampunkan kita sebelum kita mati. Betul tak? Kita nak masuk syurga ni sebab amalan ke sebab rahmat Allah? Masuk syurga sebab amalan ke sebab rahmat Allah?
Ketahuilah Nabi kata masuk syurga sebab rahmat Allah. Jadi kalau kamu bersabar, bila mana ditimpa musibah, kamu kembali kepada Allah, kamu akan memperoleh ampunan dan rahmat Allah. Jadi kita bila mana mengundang hidup ni rahmat Allah yang membawa kita masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebab itulah ya, bila kita dah faham konsep ni kan sahabat-sahabat, kita akan mengatakan kemanisan, boleh memahami kemanisan di sebalik ujian. Dan memang benarlah kata Nabi SAW, Nabi kata apa? Sungguh ajaib, sungguh menakjubkan keadaan orang-orang yang beriman. Keadaan ini tidak diperolehi melainkan kepada orang-orang yang beriman. Iaitu siapa dia? Iaitu apabila dia dikurniakan nikmat, dia bersyukur, maka nikmat itu baik bagi. Dan apabila dia diuji, dia bersabar, maka ujian itu baik baginya. Rasulullah kata apa? Keadaan yang ajaib dan menakjubkan itu tidak terdapat melainkan kepada orang-orang yang beriman. Subhanallah, semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Untuk akhirnya saya nak pesan kalam yang disebutkan salah seorang ulama muktabar, Imam Ibn Qayyim, mengatakan teguklah kesabaran. Kalau boleh telan. Kalau boleh kemamlah. Jika kesabaran membunuhmu, maka dia membunuhmu dalam keadaan dirimu sedang berjuang mentaati perintah Allah. Maka bila mana itu dirimu sedang mati syahid. Dan jika kesabaran itu membuatmu tetap hidup, maka dia membuatmu tetap hidup dalam keadaan yang mulia. Kesabaran itu menjadikan kamu mulia, sahabat-sahabat. Jadi wallahu ta'ala alam, cukup sekadar itu saja perkongsian pada hari ini. Segala yang baik itu semua datang daripada Allah. Saya mohon maaf tau kalau ada terkasar bahasa, tersalah bicara, ada hati yang terguris, terluka, ada contoh-contoh yang saya bagi yang terkena pada mana-mana pihak. Tak ada niat lain, percayalah. Atas nama cinta lillahi ta'ala wa li Rasulillah, nak mengajak semuanya kembali kepada ajaran agama Islam yang sebenar-benarnya. Segala yang baik itu semua datang daripada Allah. Kelemahan, kekurangan, kekhilafan datang daripada diri saya selaku manusia biasa yang tak lari daripada melakukan salah. Pun begitu dengan izin Allah juga, apa yang berlaku, insya-Allah panjang umur murah rezeki kita bertemu lagi. Maafkan saya dan doakan saya. Semoga doa yang baik berbalik kepada semua sahabat-sahabat tanpa dikuranginya walau sedikit pun. Tu akhirnya saya nak menjemput dan mengajak sahabat-sahabat ya, untuk kita memperpanjangkan ukhuwah kita. Boleh follow saya di social media, sama ada di TikTok, di FB, di Rumah Biru, Rumah Purple, Rumah Merah. Saya tak boleh sebut nama spesifik sebab apa? Sebab saya tengah live. TikTok ni dia sensitif. Dia kuat merajuk. Kan? Kalau sebut rumah lain, dia merajuk. Bila kita salah sebut, dia ban akaun kita. Bila kita akaun kena ban, tak boleh kita nak teruskan berdakwah melalui alam maya. Kan? Subhanallah. Zaman sekarang ni, ya, sebabkan kita nak reach, kita nak capai lebih ramai orang untuk kembali kepada jalan Allah, maka kita meraihkan seiring dengan teknologi yang canggih, kita buat live melalui alam maya, social media. Okay, jadi boleh follow, type saja Ustazah Raudah Rozli. Ustazah Raudah Rozli, RAUDHAHROZLI. Nanti boleh komen lah kalau saya buat live kan. Kalau saya buat live yang boleh interact lah. Nanti saya komen. Oh, ini akak yang kat PJ tu ya. Macam tu kan. Oh, ini ahli jemaah muslimat di Surau Al-Ihsaniyah. Macam tu kan. Subhanallah. Okay. Allah Ta'ala alam, terima kasih di pihak surau. Terima kasih Puan Zuzila selaku individu PIC yang bermuamalah dengan pihak saya juga. Maafkan saya dan doakan saya selamat beramal, selamat bertugas, selamat beristirahat, selamat berhujung minggu, selamat bercuti, selamat menjamu selera sekejap lagi. Kan? Sekejap lagi nak jamu selera kan? Sebab apa? Tapi sebelum jamu selera, kita jangan lupa bergambar. Sebab tak kenyang kalau tak bergambar. Kan? Betul tak? Acara wajib. Okay, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan sekali tasbih kafarah dengan suratul Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Naqulu qawli hadha wa nastaghfirullahal 'azim wa li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
Dengar? Dengar kuat pula. Terima kasih Ustazah atas perkongsian majlis ilmu pada hari ini. InsyaAllah mudah-mudahan majlis ini akan mempanjangkan doakan saya, doakan juga pihak pengurusan dan kami dapat mengajukan lebih banyak lagi majlis ilmu untuk dikongsi bersama-sama insyaAllah. Hasbunallah wa ni'mal Wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula